Hello, aku buat video ni khas untuk ceplos dan petaksub kerajaan Madani yang komen dekat wall aku semalam. First, Anwar Ibrahim, Rafizi Ramli, Nurul Izzah, Tony Phua, Lim Guan Eng, Teresa Kok, Mat Sabu dan ramai lagi ahli-ahli politik Madani adalah orang yang mempropagandakan kononnya kerajaan Malaysia boleh bankrupt macam Zimbabwe dan Sri Lanka. Malah Anwar Ibrahim sendiri setelah dia jadi Perdana Menteri dan Rafizi setelah dia jadi Menteri Kewangan pun masih meratip kononnya Malaysia berisiko muflis. Rafizi sampai kata Malaysia boleh jadi macam Sri Lanka. Kononnya sebab nak elakkan kerajaan Malaysia daripada bankrupt lah kenapa Anwar buat Akta Tanggungjawab Fiskal 2023 yang mengikat tangan kerajaan tapi dipuji oleh IMF. Banyak polisi ekonomi Anwar Ibrahim yang ikut template IMF dan menekan ekonomi rakyat dibuat kerana nak elakkan krisis fiskal, kata Anwar. Maksudnya nak elakkan Malaysia daripada bankrupt. Anwar hapuskan pencen penjawat orang baru. Pasal Anwar kata pencen membebankan generasi akan datang dan boleh memufliskan negara. Anwar potong berbilion ringgit bajet kesihatan dan pendidikan baru-baru ini. Itu pun Anwar kata dia terpaksa potong pasal nak jaga kedudukan kewangan kerajaan. Anwar guna jargon reformasi struktural yang sama dengan jargon IMF. Dalam video kedua aku yang bertajuk Hutang Negara Tinggi, Anwar terpaksa ikut IMF Reform Ekonomi Malaysia. Aku tengok kaum-kaum ceplos pentaksub Madani banyak meroyan dalam ruangan komen. Mereka kata kononnya aku tak faham ekonomi dan keuangan negara pasal aku tuduh Malaysia bakal bankrupt. Sebenarnya dari dulu lagi, dari sebelum PRU ke-13, masa Anwar dan ahli politik Pakatan Harapan kata Malaysia boleh bankrupt, aku tetap dengan hujah sama kata kerajaan Malaysia tak boleh bankrupt, macam video aku yang lepas. Dalam video tu kalau korang tengok sampai habis, aku jelaskan kenapa Malaysia mustahil untuk bankrupt walau hutang negara kita tinggi. Yang pertama kerana komposisi hutang kerajaan Malaysia. Yang kedua adalah kerana kedudukan akaun semasa atau current account balance Malaysia. Semua aku dah jelaskan dalam video kedua. Aku tak kata kerajaan Malaysia boleh bankrupt. Sebenarnya ahli-ahli politik PKR macam Anwar Ibrahim dan Rafizi lah yang meratip dari dulu kata kerajaan Malaysia bakal bankrupt. Lepas jadi kerajaan, mereka laksanakan polisi ekonomi ikut template IMF, kononnya nak turunkan hutang negara. Tapi hutang negara bukan setakat tak turun, malah semakin meningkat tinggi bawah Anwar Ibrahim. Hutang negara meningkat sampai 300 bilion ringgit sepanjang 3 tahun setengah Anwar jadi PM. Tapi apa satu projek infrastruktur awam pun tak ada.